So korang boleh tengok dekat sini kategori yang saya hasilkan video-video produk adalah home and lifestyle, elektronik, personal care and health. So seller-seller yang berkaitan sahaja yang akan beri sampel kepada saya. Next, seller juga boleh tengok kita punya video GPM, yang mana berapakah jualan yang kita boleh buat setiap 1000 exposure. So ada dua dekat sini, kalau korang aktif buat video dan kalau korang aktif buat live. Semakin tinggi value dekat sini, semakin tinggilah chances untuk seller beri produk kepada anda. Kemudian antara data yang seller boleh tengok lagi adalah berapakah jumlah video ataupun jumlah live stream yang korang dah buat dalam masa 30 hari. Kalau zero, jangan harap kita boleh dapat sampel daripada seller. Kemudian antara data yang penting lagi adalah average video view dan juga live stream view. So kita kenalah buat video-video yang viral supaya kita akan dapat lebih banyak jualan. Kalau average video view kita pun below 1000, macam mana kita nak buat jualan dekat TikTok? Jadi seller takkan percaya kepada kita dan takkan beri sampel kepada kita. Seller juga boleh tengok kita punya audience demographic. So kalau ramai audience lelaki dalam kita punya profile, takkanlah seller nak bagi produk-produk dalam kategori beauty kepada kita, nak bagi makeup dan sebagainya. Siapa nak beli? Audience kita kan lelaki. Kemudian seller juga boleh tengok apakah video dengan link produk yang tengah top dalam profile kita sekarang ni. So dengan hanya 3 video ni, diorang bolehlah menilai adakah mereka akan bagi sampel kepada anda ataupun tak. So guys, apa yang korang perlu buat adalah korang kena improve dulu data-data yang telah saya tunjukkan tadi. Barulah korang senang untuk nak dapat sampel setiap kali korang minta. Dan sebenarnya apabila korang dah meet requirement tersebut, korang sebenarnya tak perlu minta pun barang-barang. Produk sampai sendiri dekat rumah. Korang pun tak tahu datangnya daripada mana. So guys, semoga berjaya.